Bagi terakhir sumbangan tunai Rahmah 2026 bakal disalurkan tidak lama lagi dan tarikhnya dijangka jatuh sebelum perayaan Deepavali. Berikut adalah perinciannya. Status bayaran fasa ketiga. Bayaran fasa ketiga STR 2026 dilaporkan telah pun diterima oleh majoriti besar penerima yang layak. Bagi kecil yang masih belum menerima bayaran dikaitkan dengan bank-bank terpencil atau isu kegagalan kredit yang mana penerima terbabit perlu mengambil bayaran tunai di Bank Simpanan Nasional selepas status akaun dikemas kini. Anggaran tarik bayaran fasa keempat. Fasa keempat merupakan baki terakhir pembayaran STR 2026 dan dijadwalkan pada bulan November 2026. Berdasarkan kalender, perayaan Deepavali akan disambut pada 8 November 2026 iaitu hujung minggu pertama bulan tersebut. Justeru, bayaran fasa keempat dijangka besar kemungkinan akan disalurkan pada awal minggu pertama bulan November 2026 sebelum perayaan tersebut. Jumlah bayaran mengikut kategori. Bagi isi rumah berpendapatan 2.500 dan ke bawah, tiada tanggungan RM150, 1 hingga 2 tanggungan RM300, 3 hingga 4 tanggungan RM400, 5 atau lebih tanggungan RM500. Bagi isi rumah berpendapatan 2.501 hingga RM5.000, tiada tanggungan, tiada bayaran fasa keempat kerana jumlah keseluruhan telah pun dituntaskan semasa bayaran fasa pertama dan kedua. 1 hingga 2 tanggungan RM100, 3 hingga 4 tanggungan RM150, 5 atau lebih tanggungan RM250. Bagi kategori bujang berumur 21 hingga 59 tahun, tiada bayaran STR 2026 yang disediakan termasuk bayaran fasa keempat. Manakala warga emas tanpa pasangan layak menerima RM150 pada bayaran fasa keempat ini. Kelayakan otomatik dan rayuan. Penerima yang telah menerima bayaran fasa ketiga secara automatik layak menerima bayaran fasa keempat. Bagi mereka yang berstatus tidak lulus tetapi merasakan diri layak, rayuan boleh dihantar sebelum berakhirnya bulan September 2026. Walau bagaimanapun, perlu diingatkan bahawa kelulusan rayuan hanya melayakkan penerima untuk bayaran fasa keempat sahaja, tiada bayaran susulan bagi fasa-fasa yang telah pun terlepas. Perincian mengenai STR 2027 dijangka diumumkan semasa pembentangan bajet 2027 pada 9 Oktober 2026. Terdapat harapan agar kategori bujang yang kini tidak lagi disenaraikan sebagai penerima STR dan hanya layak untuk SARA 2026 dapat dikaji semula dan dimasukkan kembali sebagai penerima STR pada tahun hadapan. Orang ramai boleh menyemak status kelulusan, mengemaskini maklumat serta menyemak status bayaran melalui portal MySTR di bantuantunai.hasil.gov.my. Itulah perkongsian berkaitan bayaran fasa keempat STR 2026. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen di bawah dan jangan lupa subscribe untuk Kemaskini terkini. Itu sahaja laporan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama kami untuk berita terkini dan bantuan lanjut.